Guys, rupanya dalam direct selling ni ada satu tip yang bos Aaron tak ajar aku. Korang jangan pakai spender, guys. Dah improve, kita besarkan sikit batch, try dua combo lah. Tadi satu-satu dah biasa. Kita dah tengok, dia boleh jual dua lah. Nak abang survey produk kita. Abang rasa dia punya packaging okey tak? Untuk saya okey bang. Rasa dia macam nice tak? Dia tak ada rasa apa orang kata yang macam luka-luka ni. Rasa masin, umami dia semua balance lah. Terima kasih sebab bagi feedback. Abang nak ambil tak kalau kita bagi promotion? Ya, yeah. Alright. Tapi sedap lah. Alright, terima kasih. Oh, alright. Kena pergi bank. Alright, thank you. Bang, nak buat survey boleh bang? Nak survey produk. Guys, rupanya dalam direct selling ni ada satu tip yang bos Aaron tak ajar aku. Korang jangan pakai spender, guys. Ada lah sebab dia. Korang buat apa korang tahu. Macam mana rasa? Alhamdulillah okey lah. Apa setuju tak yang dia kata? Kan? Okey lah. Tak adalah macam kerah sangat, tak lembut sangat. Kerah sangat, tak sedap. Tapi kalau abang nak hari ni kita bagi dua-dua ni RM25 je untuk dua. Okay. Kalau QR boleh juga. Okey, boleh tak? Terima kasih Ustaz. Kita murah rezeki. Terima kasih. Ni kita punya sos. Oh, ada sos. Tahu produk dia, nama brand? Aku sini lama lah. Area Dan. Waalaikumsalam. Kita nak minta survey. Kenal je nama kau kan? Oh kau, saya duduk sini je. So memang kenal lah. Kenal. Okey tak? Okey, tapi bau ikan ni macam kuat sikit lah. Tapi kita ada sos je. Sos. Ada sos, dia better lah. Macam aku allergic seafood. Tapi kalau Kau put tak boleh lah? tak tahu lagi lah sebab dia lambat effect dia. Oh. Jarang lah makan kopok lekor, memang elakkan seafood. Oh, memang elakkan. Oh, memang tak boleh makan lah. Dia okey lah, dia tak terlalu keras, dia tak lemau. Dia ngam lah. Untuk Asyum ni. Premium botol besar. Okey, terima kasih sebab bagi feedback. Baik. Alright. Sama. Setelah aku jumpa tim Wakakau, aku memang dah amazed gila. Sebab tu aku sendiri pun join tim diorang jual kopok lekor direct selling tepi jalan. So guys, kalau korang pun nak buat duit gila-gila kau punya, korang join tim Wakakau, korang join tim aku, and kita pergi buat direct selling tepi jalan sama-sama. Kalau korang nak, korang PM aku guys.